Assalamualaikum, kami dari kumpulan KKHS Sustainable Builders dan nama projek kami adalah Netscape. Sekarang ni saya ingin membentangkan tentang projek yang dihasilkan oleh kami, iaitu projek ini dinamakan sebagai Netscape, di mana kami menggunakan Arduino, ini untuk Arduino dan breadboard, dan kami menggunakan Bluetooth, dan kami menggunakan ultrasonic sensor, dan seterusnya kami menggunakan LED traffic light, di mana terdapat 3 jenis LED, iaitu berwarna merah, kuning dan hijau. Dan kami menggunakan servo motor untuk mengangkat dan menurunkan palang. Terdapat satu lagi komponen, iaitu kami menggunakan buzzer. Buzzer akan berbunyi apabila ultrasonic sensor mengesan objek yang berhampiran dengannya. Fungsi. Apabila ultrasonic sensor telah mengesan terdapat ada objek berhampiran dengan sensor tersebut, LED akan bertukar menjadi warna hijau dan memberi isyarat kepada servo motor untuk menaikkan palang tersebut. Dan seterusnya mengambil masa selama 5 saat untuk servo motor ini menurunkan palang tersebut. Baik, ini paparan pertama yang akan keluar jika kita buka app Netscape. Baik, yang pertama dia akan minta nama. So, pilih je nama, apa-apalah nickname ke. Yang kedua, password 1, 2, 3. Contoh, kalau anda belum ada account, boleh tekan sign up. Kalau dah, dia akan ada semua account created. Dan apabila anda dah buat account, kalau salah letak password, tekan login dan dia akan keluar password is incorrect. So, kalau anda tekan letak password yang betul, tekan login, dia akan pergi ke paparan yang pertama. Sekarang saya akan demo cara menggunakan aplikasi Netscape. So, yang pertama, ini adalah paparan untuk view distance, di mana paparan ini akan mengeluarkan dia punya jarak lah dengan status gate tersebut. Cara guna dia, sensor ultrasonic akan detect jika ada kesan orang ataupun objek. Mula-mula dia akan keluar paparan open status, open gate. Kalau tutup, dia akan keluar gate close. Untuk next pula, saya akan review gate bar control. Kat sini sama juga macam tadi. First kali saya ada Bluetooth device, yang sekarang kita tengah gunakan MAT yang 110. Tekan pada 110 tu punya port. Saya tunggu dia connect. Dah lampu tu dah tak ada, kita boleh control dia punya palang menggunakan button ni. Contoh macam open, servo akan terbuka, kira ni palang akan terbuka. Lepas tu second pula yang tekan button tu, dia akan tertutup macam tu. Dan kita boleh disconnect sekali. Seperti yang kumpulan saya membentangkan tadi, projek Netscape kami ni digunakan di dalam mall, seperti di tempat parking. Dan lagi satu, tollgate Netscape ni akan, yang gambaran yang kami gunakan untuk projek ni ialah daripada tol highway tu semua. Itu saja.